Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel SM Collector. Untuk hari ini, SM Collector akan unboxing dan juga review salah satu aksesori yang digunakan pakai dalam Beyblade Burst. Dan produk Beyblade Burst yang akan SM review hari ini adalah ini dia, Digital Sword Launcher Red. Check it out. Baru-baru ini SM telah beli inilah kita punya launcher ya, Digital Sword Launcher Red, dan kod bagi produk ni adalah B94. Ini merupakan produk keluaran Takara Tomy yang telah diriliskan di Jepun pada tahun 2017. Tetapi untuk sesi review kali ini, SM telah membeli versi Korea. Walaupun dia adalah versi Korea, tapi produk ni still produk original, produk yang dikeluarkan oleh Takara Tomy dan juga dibuat di negara sama, iaitu di Vietnam. Tetapi packaging dia adalah packaging dalam versi bahasa Korea. Dari segi packaging design, kita boleh tengoklah dengan jelas kat depan ni dah tunjuk macam mana rupa bentuk Digital Sword Launcher ini. Kita boleh nampak dia ada launcher tu dan juga tali. Okey, perlu diingatkan kepada mereka yang cuba untuk mendapatkan launcher ini, apabila anda beli launcher ini, walaupun di bahagian kotak ni ada gambar Beyblade, anda takkan dapat Beyblade, anda akan dapat dia punya launcher sahaja. Itu kena tahulah. Okey, di bahagian tepi dia tunjuklah cara nak main digital launcher ni. Sangat mudah sebenarnya. Anda perlu masukkan tali, pasang Beyblade dan terus shoot. Launcher ni dia ada dua pusingan, left dan juga right. Jadi apabila anda beli launcher ni, anda tak perlu risaulah. Anda boleh pakai untuk Beyblade jenis left spin dan juga Beyblade jenis right spin. Di bahagian belakang ni juga lebih kurang sama juga. Dia tunjuklah macam mana dia punya kiraan tu. Menarik tentang Digital Sword Launcher ini, apabila anda pakai dan tarik, launcher ni boleh kira anda punya kelajuan ataupun kekuatan yang telah anda guna pakai semasa anda menarik launcher ni. Jadi dia boleh calculate kelajuan spin berapa Beyblade tu. Dan menurut info di bahagian belakang ini, dia tunjuklah, tak tahulah korang boleh nampak ke tak, dekat bahagian belakang ni dia beritahulah perbezaan apabila menggunakan launcher biasa dan juga digital launcher. Kalau anda guna launcher biasa, dia ada 3 kotak kat sini tau. Ketiga kotak ni ada 1 bintang saja. Ini menunjukkan launcher biasa tu tak mampu untuk mengeluarkan kuasa penuh Beyblade yang anda pakai. Dan apabila anda menggunakan string launcher, bintang dia naik sikit. Tetapi apabila anda menggunakan Digital Sword Launcher, nampak tak? Bintang dia hampir penuh. Dengan arti kata lain, Digital Sword Launcher ni mampu untuk meningkatkan atau mengeluarkan keupayaan penuh Beyblade yang kita pakai tu. Ayat. Di bahagian dalam, kita boleh nampak lah, ini kita punya Digital Sword Launcher. Dan dia ada stiker. Stiker dia ada logo Excalibur WBBA. Dan juga adalah stiker-stiker yang boleh ditampal di bahagian bawah ni.
Memang cantik kombinasi color merah, gold dan juga biru. Memang dia menaikkan lagi seri digital soft launcher ini. Okey, sekarang jom kita pakai dan tengok macam mana. Ini cara nak pakai kita punya digital soft launcher. Yang bestnya, dia punya design dia memang bentuk dia macam pedang. Dan apa yang buatkan SM suka dengan launcher ini, bila kita pegang tu dia memang selesa grip kat tangan kita tu. Memang just nicely. Dan apabila anda pakai digital soft launcher ni, anda tak perlulah beli aksesori tambahan macam grip ke apa, dah tak perlulah. Sebab bentuk soft launcher ni pun dah memang good on its own. Apabila kita tarik kita punya digital launcher, kita boleh nampak lah dekat bahagian skrin ni dia akan memaparkan. Apabila kita masukkan tali, dia akan keluar set. Dan bila tali tu dah sampai ke penghujung, dah berjaya masuk semua, dia akan tulis go, shoot, go, shoot. Dia remind kita okey, semua dah in order, tarik je. Dan bila kita tarik tu, dia akan tulislah berapa kita punya speed. Setakat ni SM pernah tengok lah ada beberapa kawan SM yang berjaya tarik digital soft launcher ni, dan angka yang muncul pada skrin ni pernah mencecah sehingga 1600 hingga 1700. Dan untuk SM paling tinggi pernah SM cuba dapatkan adalah 1100 hingga 1200 sahaja. Menarik bagi mereka yang baru nak cuba main Beyblade. SM boleh recommend lah anda boleh dapatkan digital soft launcher ni, sebab yalah, boleh katakan jimat jugalah. Bila anda beli ni, anda hanya perlukan satu launcher saja untuk diguna pakai pada Beyblade lain. So kalau anda ada left spin punya Beyblade pun boleh pakai. Kalau anda ada right spin punya Beyblade pun boleh pakai. Jadi tak ada isu. Okay, 3, 2, 1, shoot. Ini dah juga air lah. Mungkin dari sini. Okay. Sekian saja video kita pada kali ini. Seperti biasa, bagi mereka yang belum subscribe ke channel ini, cepat-cepatlah subscribe ke YouTube channel SM Collector. Berjumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.